Baik, terima kasih kepada rakan saya yang berada di studio. Saya kini melaporkan dari ASEAN European Union Business Summit di Kuala Lumpur, di mana hari ini fokus utama adalah mengenai kerjasama tenaga dan perdagangan antara ASEAN dan Kesatuan Eropah. Baik, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof yang hadir sebentar tadi menekankan bahawa kerjasama ASEAN dan EU adalah jalan pintas bagi merealisasikan projek ASEAN Power Grid atau APG. Menurut beliau, EU sudah mempunyai rangkaian tenaga rentas sempadan yang mampan dan ini boleh dijadikan contoh untuk negara-negara ASEAN di mana melalui pengalaman EU sendiri, ASEAN berpeluang mempelajari model kewangan, aspek teknikal, penyelarasan peraturan serta model perniagaan yang terbukti dilihat berkesan. Baik, kemudian Datuk Seri Fadilah juga berkata, ASEAN bakal menandatangani memorandum persefahaman ataupun MOU berkaitan APG semasa mesyuarat Menteri-Menteri Tenaga ASEAN dalam 2 minggu lagi. Jadi salah satu tumpuan utama adalah soal kebolehoperasian, bagaimana ia menyeragamkan undang-undang, standard dan model perdagangan tenaga rentas padan. Contoh yang sudah wujud juga beliau mengambil contoh seperti mana perdagangan tenaga antara Laos dan Thailand, Malaysia dan Singapura. Jadi beliau juga optimis di mana terbesar di sini pada hari ini adalah rundingan perjanjian perdagangan bebas atau FTA antara Kesatuan Eropah dan juga Malaysia, di mana Pesuruhjaya EU bagi Perdagangan dan Keselamatan Ekonomi Maros Sefcovic berkata, beliau berharap rundingan tersebut dapat dimuktamadkan pada tahun harapan. Namun, beliau juga berkongsi pandangan bagaimana pertemuan beliau bersama dengan Perdana Menteri semalam, di mana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pertemuan mengajukan persoalan sama ada adakah ia boleh disegerakan sebelum hujung tahun ini. Malah Safcovic juga menggambarkan sikap ambisius tersebut dilihat sebagai positif, namun mengakui pasukan perunding memerlukan keseimbangan antara ruang untuk mereka merealisasikan FTA ini. Dan seperti yang dikatakan tadi, ia bakal diharapkan dapat dimutamatkan pada tahun harapan. Jadi secara keseluruhan, summit hari ini memperlihatkan dua perkara penting, kerjasama tenaga ASEAN EU melalui APG sebagai simbol integrasi serantau dan rundingan perdagangan bebas Malaysia EU yang semakin menghampiri destinasi terakhir. Jadi untuk perkembangan lanjut, anda terus boleh bersama dengan kami di saluran 501 dan astroawani.com. Baik, terima kasih kepada rakan saya.